Cafe. Ini jumpa ni orang Geratong ni. Murtabak. Oh, abang tu nasi biryani Singapura. Nasi biryani Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kita berada di Jalan Rambutan Bandar Tiram. Tiram Johor di Bazar Ramadan. Ni banyak kosong lagi. Ramadan, cuaca mendung hari ni. Sahabat-sahabat, kongsikan like, subscribe dan share. Haji pergi shopping ni. Kongsikan like, subscribe dan share. Kita terus ke Bazar Ramadan. Sepintas lalu cuaca tidak mengizinkan. Nasi ayam, kuih, tu air. Mak Siti. Assalamualaikum. Sihat. Kata dah duduk Pahang. Yalah, macam mana tahu? Tadi dengar ni cerita makan-makan tu kat tempat Haji Markom. Betul. Makcik Siti Cafe. Mak Siti lah. Oh, Mak Siti bukan makcik Bukan makcik. Makcik dah tua sangat. Ni jumpa ni orang Geratong ni. Bapak kita mana? Mana? Otak tu, otak kepas. Ni Geratong. Ni Ini orang Nasi Jaya, Johor Jaya. Johor Jaya. Ini ambil gambar orang je. Makanan tak ambil ni macam mana ni? Buat sendiri semua Bos sendiri. Okey. Ni nasi biryani ni lauk saja Ada lauk saja. Ini sebenarnya Makcik Siti juga. Sama. Ni. Panas Masak sendiri ke apa? Ya. Daging ada? Oh ni. Oh ni. Ayam biryani. Okey. PKC. Oh ni semua lauk Hujan. Jering. Oh, jering mana ni Oh, ni sedap ni. Jarang ada tu. Okey tak? Akak tu tengah online. Dia semak online dia. Oh, ayam. Ni apa kat ni? Mana? Ni Daging, Mak. daging. Udang. Oh, tu. Assistant tu tengah mengemas hujan Pelan-pelan. Semua ada online Hujan. Tutup Semua kuih Semua kuih. Popiah. Goreng panas Goreng memanglah panas Nanti kan dia orang cakap goreng memanglah panas. Buat sendiri Buat punya. Homemade ni mari. Kek mana ada? Yang ni kek. Ni ni kek. Wah, pusing ada. Ni cheese tele ni RM10 ni. Okey. Jelly ball. Bagi dia satu. Oh, ini form Yang ini apa ni? Tak payah plastik awak. Kondok. Satu. Ini jelly ball. Awak. Buat sendiri Awak. Dia. Coconut shake. Dekat. Coconut. Mango fruit. Habis. Oh ni mango dia ni. Jual air pula. Jangan lebat Okey. Tanpa apa pula? Tembikai. Tembikai. Baik ke? Cempedak goreng. Oh, ni sama Oh, sama. Cempedak ni. Ni. Goreng tu. Kenapa bang? Hujan Betul. Ni cuaca mendung hari ni. Tapi sambutan menggalakkan ni kena express sikit ni. Kak, apa ni kak? Ni, apa ni? Takoyaki. Oh, ni bazar kita. Oh ni. Takoyaki Oh ni ada ni siap bungkus ni. Siap packing tu, Tuan Haji tu. Mi goreng ayam. Oh ni, brother ni. Waras. Urung lah.
Kok mangan piye? Sebungkus apa tu? Papat. Ni abang ni. RM4 sebungkus. Abang, seorang je. Weh. Hebat nak seorang Boleh seorang. Alhamdulillah boleh waktu lari. Ni besar apa ni? Besar RM5. Ni RM4. Oh, besar RM5. Ni agak lama RM4. Oh, RM4. Lama. Hujan baik-baik ni bang. Pelan-pelan RM4, RM5. Ya bang. singgah bang. Lagi. Apa ni kak? Bawan. Kalau Jawa. Boyan. jagung punya. Oh, jagung. Bukan sayur Bukan jagung. Oh, ni akak ni tengok ni. Bakar lauk Oh, ini semua lauk-lauk ni. Nak kena pasang lampu ni kak. Baru nampak Belum sekejap lagi lah. Maknanya turun lagi lampu tu. Nanti kalau bidadarinya baru pasang. Allahu Akbar. Bidadarinya dah berumur. Bidadarinya dah berumur semua dah. Ada. Bidadara. Oh, ini dia puasa ni. Puasa InsyaAllah. Jangan tak puasa Macam-macam hal ni bulan puasa. Macam-macam lauk sayur ni. Macam-macam ada. Ya. Coba ya. Hiburkan hati agak bulan puasa ni. Lauk cikang. Oh ni bang, lauk cikang. Lauk cikang. Berapa ringgit bang satu? Oh, 6. Baru ni sedap ni. Lauk cikang. Cincau tu. Macam-macam resipi tu. Jumpa Haji Peti John ni. Panas sikit. Peti John RM10. Ni. Oh tu dia. RM10 Ni kebab 3 RM10 Kenapa tu? Murtabak. Oh, abang tu. Ya. Ambil. Ni selalu minum tempat kedai abang ni. Batu 16 tu. Murtabak Azmi. Ini sendiri punya bang. Anak menantu. Oh, dah ada menantu. Ini anak. Muda lagi. Kena belajar patut yang ni kat sini, awak kat sana. Jangan kasih dia kerja. Kalau tak ilmu tak menurun tu kan dia. Berapa ringgit? Murtabak kambing Oh. Murtabak kambing RM7, RM10, RM15. Oh, RM30 pun ada ni. Singapura apa kak? Kuih apa? Kuih pulut panggang ada, lepas pisang, lepas ubi. Buat sendiri semua Koci, pulut hitam, pulut putih. Buat sendiri lah kan Sambal. Kena pakit sikit kan ni. Kuih. Kuih fu Taufa. Taufa bukan taufu. Taufu macam mana? Taufa ni. Apa dek? Taufu apa? Taufa sejuk. Adik ni pun tak tahu lah dia. Taufa. Dulu taufu. Ni 20 balang 20 balang tu besar-besar tu. Tu dia. Besar berapa ringgit bang? 5. Oh, 5. Oh, ni panas boleh bancur kat rumah Terbaik bang. Sini terbaik bang. Baik. Setiap tahun Ramadan ni. Langsung saya. 20 balang ni. Ayam gunting. Aman ni slow motion ni. Slow motion ni. Ni. Mendung Pelan-pelan bang. Macam nak gerimis lagi ni. Tu sotong dia tu. Mari. Ayam bakar. Ayam mandi. Ini bakar. Ini kambing, ini daging. Kambing, daging. Nasi mandi. Berapa ringgit? Shawarma. Nasi mandi berapa ringgit? RM10. 10 RM10.
Daging RM10, kambing RM12. Ni bakar Rebus Ini mandi. Mandi Oil. Shawarma. Ya, saya tahu. Shawarma ada nasi, ada shawarma. Shawarma ni Pakistan. Ini Arab punya. Arab. Ya, haji orang sini. Mandi dong, sedap. RM10. Ini Sedap tak ada tu. minyak punya bang. Tak ada Ini tak minyak. ada nasi putih Nasi putih tak ada bos. Tapi ini nasi tak ada minyak. Tak ada minyak tu. Rebus Ini rebus. Tak ada. Tak ada. Memang confirm. Abang Tak ada try minyak betul. bang. Ha. Baghdad. Gurau je Ya. Ni nasi mandi ada tu. Shawarma Shawarma. Orang jauh cakap Arab macam ni ya. Okey bang. Baby cakui. Oh dia potong Pendek-pendek Tapi dia potong Tak. Buat kat sana Oh. Kecil-kecil. Ini apa dek? Pau kacang. Okey, ni zaman-zaman saya muda dulu tau. Dah ada ni. Nah, je. Pau kacang ada, kuih ada ni. Oh, ni ada. Queen Home. Nasi biryani Singapura. Betul ni Singapura Boleh tengok sikit? Boleh tengok tak? Tengok. Nasi dia orang nasi biryani Singapura. Yang ni lauk dia. Daging. Kambing. Yang ni ayam. Ini special. Yang ni oh lamb shank ni apa ingat tu? Ini 49. 49 Kalau Ha. tu 35 je kalau lesen. Lamb shank dia 35 dengan nasi 49. Mari. Nasi biryani Singapura Kuih muih. Kuih muih buat sendiri. Oh. Ada yang buat, ada yang ambil. Ada yang buat, ada orang buat Jiran buat Jiran Ini apa ni? Ini laksa. Laksam Oh, RM6, RM7. Ya kak. Sebut. Mana tokek? Burger daging. Memang burger daging Tak burger telur. Dia tu ada yang tak buat. Tak sempat. Burger memang daging tak Burger daging. Burger sayur. Ada daging, ada sayur. Tu ada tokek tu. Kenapa? Ya. Ini angus ni. Abang ni main tinggal ni kau ni. Angus dia. Oh, daripada jauh dia. Jaga 2 kuali dia. Lampu mana bang? Oh, kan tak ada Kena hidupkan enjin Tinggal. Ambil. Di daging. YouTube. Nak post mana? Post ke yang ni RM10 RM10 Ayam daging Ayam daging sama harga. Oh sama harga. Okey. Tapi yang kat sini memang terbaik. Mantap. Akak buat mana? Tolong jual ke tolong buat? Dua jalan. Dua-dua jalan Oh tu kuali tu dah angus tu. Mari biar dia jaga. Bagi jual. Ji. Yang panas-panas tu ada tu. Ambil yang panas tu. Haji nak yang panas tu. Okey. Ni kuih. Mana lampu ni? Tak ada. Lampu tak ada. Tak nampak Suka terang tak? Tak nampak. Tak nampak. Ah. Dah berapa? Sekolah. Kena pakai lampu ni. Lagi? Adik ni tak pakai lampu dia. Kena bawa lampu lah. Dua biji. Tak nampak Cik, ada tepung cik. Ada tepung. Ada Oh, kuih ni sedap ni. lagi? Kacang ada. Kuih Ray RM2 ni. Beli dek. Beli je 3-3. Ambil. Jumpa adik-adik ni, akak-akak ni semua ni. Manis-manis semua ni. Kuih muih. Kak, apa kak? Air tebu? Air tepung lah cik. Ni. Yang besar berapa ringgit? Besar berapa ringgit? Besar berapa ringgit? 15. Yang ni 10. Yang kecil? Kecil 5. 10, 15.
Okay, jumpa akak ni. Ha. Pastikan. Bau. Ni mari kak. Baru nak bermula ni. Cuaca agak mendung ini kena sambung dua ni. Tiram ni. Jalan rambutan. Nasi lemak. Ingat nasi lemak perempuan. Nasi lemak perempuan. Bulan puasa ni macam-macam lah Nasi lemak berempah. Nasi lemak berempah. Kukus Nasi kukus Ayam seko potong 4. Ayam seko potong 4 Ayam seko potong 4 RM8. RM8 Kami Pak Haji goreng tu. Wangi Haji bau. Wangi bau Bau rempah wangi. Bau rumah wangi RM8 je RM8 lah. Murah ni. Ayam potong 4. Ayam potong 4 RM8. Mari. Sama-sama ke Jalan Rambutan, Bandar Tiram Johor. Ini kita kena bagi dua ni. Dua slot ni. Satu lagi. Slot sebelah tu lagi. Ini pun dah 20 minit. Kena potong lagi. Sahabat-sahabat kongsikan like, subscribe dan share. Tu.